Danger. It's danger, danger. The best gearbox automatic. Okay, jom. Ana, kita nak pergi camping. Cuma tak makan lagi ni sebenarnya ni. Mula cuba. Beli ayam goreng tadi. Tak boleh nak tahan godaan, makan terus. Makan dulu. Godaan bau ayam goreng super. Tak. Okey, untuk video kali ni kami bertiga, satu family ni nak bercamping di Kuala Krai. Dalam 160 km daripada sinilah, daripada rumah saya. Tadi kita baru baru isi petrol sebanyak RM70 sahaja. Boleh pergi dah balik lah ke biasa ya. Okay. Diorang ni dah lama dah ajak saya nak bercamping. Jadi kita tunaikan permintaan. So macam biasa, ni adalah setup Pajero dengan barang untuk family lah. Jadi stadium. Esok 1 Mei ramai di jalan raya di Mukti sebab cuti, orang balik ke Kelantan. Ni saya berada di Gua Musa. Jalan agak sibuk, agak jam, panjang beratur yang nak masuk ke Kelantan lah. Waduh, tak berhenti. Yang mana yang tengah travel sama macam saya ni, hati-hati di jalan dah lah. Pergi dan balik insya-Allah. Jangan nak gaduh-gaduh, relax-relax je. Bawa slow je. Okay, stay tune guys. Okay, satu lagi, kita dalam 30 km lagi untuk sampai ke campsite. Kali ni saya nak pergi Pasir Raja campsite. Campsite followers ataupun subscriber saya lah dekat TikTok dan YouTube. Jadi ini adalah kali kedua saya pergi sini. Hari tu saya solo. Sekarang saya bawa saya punya orang rumah dan anak saya lah. Diorang nak mandi-mandi dekat sungai pagi esok. Sebab Kelantan panas sekarang, jarang hujan. Memang tak hujan. Nama campsite ni
Pasir Raja Campsite. Boleh search, boleh tengok konten-konten orang lain juga, best ke tidak, boleh tengok dekat sana. Okay, Assalamualaikum. Okay, selepas drive dalam setengah jam, kita dah masuk cabang Lataret. Jalan memang gelap lah. Tak pernah, awak tak pernah pergi lagi sini. Saya je pernah solo camping kan. Solo camping. Lama tak pergi solo camping. Kali ni kita tak solo, kita family camping. Kita nak seksa diorang dekat sini. Ana buat apa tu kat belakang? Nak jalan. Tengok dia tengah buat kerja belakang. Apa tu? Oh, patah. Okay, kita dah sampai di campsite ya. Kita nak tengok kawasan tu. Buat. Okey, mungkin kita duduk sini kot. Ada paip. Elektrik ada. Okey. Pakai dulu. Okey, saya pun tak pasti mana tempat saya ni. Kita lepak macam ni dulu. Menunggu owner call. Situ ada satu grup camping. Sebelah ujung sana tu sungai. Hana, are you happy camping? Dia malu kamera. Lari. Hana, are you happy camping? Are you happy camping? Lari. Dia pun sama macam saya, tak boleh duduk dalam kamera. Dia ingat kita nak tidur sini. Dia letak siap-siap mainan dia. Dek, bukan sini nak tidur. We sleep here. We sleep here in Pajero. Boleh buat pak masak sini. Sana. Baby. Oh no. Mana kepala baby hilang? Baby. No. Baby. Okey, main dah dicari. Jap. No. Baby. Cari dalam kereta, Dek. Ma. Sudah. Cari tak mana kepala dia. Dek, baby in home, Dek. Apa suruh letak sini? Baby. Jom. Kita beli baru. Daddy buy baby, new baby, okey? Sudah. Sampai ke sudah. Sampai ke esok. Dia tak boleh mainan ni. Kena ada.
tak tahu ke mana jatuh kepala. Mana tengok adik. Mana dia tengok. Dia tengok. Adik gimana ada adik. Mana kepala baby? Baby. Dah jumpa baby dia setengah jam jari dia. Dia duduk sini. Ni baby adik duduk sini. Why don't people? Puan baru. Ada juga. Mana ada book ni? Tengok dah. Baby dia beres. Beres. Selesai masalah. Tu. Dia ingat nak tidur pon duk ni. Dik, kita bukan tidur sini, Dik. We sleep here, okay? Daddy pasal kemah. Aduh lah, peluh tengah je cari baby. Okey, baby tadi dia duduk sini. Dia duduk dekat kong. Tadi dia main kong tadi. Kalau dia cukup pegang tadi, tiba-tiba tak ada. Dia ingat berapa baby dia bawa. Okey, kita bagi ladies kerja dulu. Tak. Nak ke apa lagi? Baby tak ada dah. Sini dia gemas. Habis gelombang. Nak cepat-cepat tadi baru balik. Balik tutup kedai tadi terus kita datang sini. Okey, kita tidur dalam kemah malam ni. Rooftop tent kita buka juga untuk halang matahari pagi esok. Untuk malam ni saya akan guna tent utama ni Black Dog Hexagon. Ni yang warna hitam ni. Jadi yang ni luas, memang cukup selesa untuk family kecil macam saya ni, 3 orang je. Sebenarnya 4 orang masih lagi selesa ataupun 5 orang masih lagi selesa. So, kemah ni saya beli masa promosi hari tu dalam 500 lebih. Harga sebenar dia 800. Yang ni dapat promosi, kita sebat untuk standby camping macam ni. Kalau rooftop tent ni urgent ataupun dalam hutan, memang kami akan tidur kat sini lah. Kalau dekat campsite ni kita nak layan land tent. Okey, kemah ni senang saja. Dia jenis auto tent, tak perlu pasang palang apa semua. Just tarik dah terbuka macam ni. Kemah ni sebenarnya tinggi, boleh buat solat. Okay, nanti kita full setup. Ni pindah. Dah buka kemah, pindah lah. Tak habis-habis baby dia. Aduh, anak seorang ni. Okey, kita dah set up bahagian dalam. Tengok, boleh berdiri. Wah, saya ni dia kategori tinggi juga, 160. Ada alas lah. Oh, lupa bawa alas yang krom tu. Tak. Tengok. Tengah menunggu untuk tidur. Ni cuba bayangkan kalau saya camping dalam hutan, ada satu hilang. Memang satu kampung kena turun cari ni. Kalau tak, memang dia tak akan nangis sampai jumpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya anak saya ni dia suka bawa. Yang ni untuk jalan. Kalau nak balik kampung, dia ada khas untuk bawa balik kampung. Dia memang
suka. Saya rasa saya dah beli beratus-ratus dah karton ni. Oh no. Are you happy with your baby? Are you happy? Daddy want this? Can I have this? No. Okay, tak balik. Này. Okay, kita nak pump tilam ni, tilam kuing. Okay, kita ada mini peti ais dalam pajero tu, kita letak kat luar. Jadi ada lampu owner campsite bagi tadi. Nampak kita orang lah. Cuma tilam tak pump lagi sebab mesin habis bateri. Saya cas dulu. Okey, bateri dah ada, kita pump balik. Nak Maggi. Tunggu mami masak nasi. Jangan kasihkan air. Siapa buat air macam ni? Tahu saya tak sentuh buat air tu. Nak masak tu mana itu je ada. You belilah esok. Okey, ni cas kali ketiga dah. Dah. Dah besar. Okey, selamat datang ke Hotel 5 Bintang. Ni dia. Alas lain, taruh bantal lain. Baru adventure. Okey, kita nak test. Allahu Akbar. Ni jari nyamuk. Net. Nanti kita tutup lah, nak tidur nanti. Selesai. Okay, malam ni belum tidur, kita buat nasi goreng dulu. Tudung. Sedap bau. Nasi goreng tengah malam. Dah siap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Gaduh lah. Pedah. Pedah ni. Ya, pedah lah. Anak boleh makan. Sedap tu. Assalamualaikum, dah selamat pagi. Ini adalah cuaca suasana pagi. Dekat sini pokok dia besar-besar. Baru lepas mandi. Oh, bau sedap ni. Masak apa ni? Apa? Hari ni kita masak awal sikit. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Kenapa awal sangat ni? Pukul 7 lagi. Senang kan? Dia rehat. Tak ada benda nak tengok barang.
Blender tak bawa, kita masak apa yang ada je. Blender tak bawa. Masak kali ni paling best. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Ni suasana di campsite. Nasib baik saya duduk bawah pokok. Tenang je, relax. Memang syok lah. Anak pun suka. Tu je kerja dia. Lepas main baby dia tu yang hilang semalam tu. Suasana kat luar hujan. Hari ni tak dijangka hujan. Dekat sini relax dalam kereta dulu. Sebab saya tak ada tempat berteduh kecuali dalam kemah lah. Hujan mengejut, hujan lebat lama pula tu. Lama tak hujan lah. Kalau malam ni hujan memang syok tidur. Tapi best lah pengalaman camping dalam hujan ni memang seronok. Memang best. Ni abang ni baru beli kemah. Hari pertama kali camping dah kena hujan. Tadi saya tolong dia pasang tu lah. Jangan lagi dek, jangan lagi. Jalan-jalan je. Palai. Mana? No. No. Danger. It's danger, danger. Yeah. Oh, air jadi koko. Pink hair underneath, so cute. She can even be brown. This is a duplicate. It is another one.
Okey, hari ni kita camping 2 malam, 1 malam lagi lah. 1 malam lagi. Esok kita balik. Ni dah pukul 6 dah ni. Masuk pukul 7. Kita nak makan dan saya akan buka rooftop tent lah untuk hari ni. Kita nak makan nasi dulu. Dah bang? Okey. Masak nasi. Basah ni dalam ni basah. Malam ni kita seorang tidur atas ni. Anak dengan bini saya ke bawah lah. Kita nak makan nasi. Jam dah pukul 7 lebih. Dekat maghrib ni. Jadi kita nak ready, nak pasang lampu. Saya pasang, owner kan tak bagi lampu. Lampu ni. Sebab ada lampu shock. Jadi hari ni ada jugalah orang camping ramai. Sebelah saya ada satu, lepas tu satu lagi. Okey, kita dah masuk waktu malam. Jadi ni adalah suasana malam lah. Saya akan tidur atas tu malam ni. Wife dengan bini saya, wife dengan anak saya tidur kat dalam ni. Sebab separuh basah hujan lebat tadi. Jadi saya terpaksa buka rooftop tank ni. Kita akan bermalam dekat atas sana. Okey, yang mana tak ada lagi rooftop tank ni, yang tanya saya berbaloi ke tidak pakai benda ni. Bagi saya berbaloi sangat-sangat. Tak kira lah model apa, janji dia punya casing kerah macam ni. Dan dia waterproof. Lepas tu material kain dia tu jenis jagung patah. Jagung patah ni dia petak texture dekat kain tu lah. Memang berbaloi, memang lasak. Puas hati. Jangan tunggu duit kita habis dulu baru menyesal nak beli. Masa ada duit ni, kalau korang ada duit simpanan sikit, why not ambil satu ni. Saya bukan nak meracun, berbaloi sangat-sangat. Senang. Kalau jenis suka travel, kaki travel, yang ni boleh menjimatkan kos hotel kita. Boleh tidur di mana-mana. Dan jimat tu bukan jimat satu hari. Setiap kali kita travel, kita tak perlu tidur hotel. Tidur je kat sini. Ibarat kita beli rumah satu dekat untuk pasang dekat kita punya kereta lah. Kena beli. Kalau orang cakap membazir apa semua, tak perlu dengar. Dengar cakap orang yang sudah pakai, berbaloi. Nanti kita jumpa lagi di pagi esok. Stay tune dan kita akan start kembara di Dabung. Saya teringin nak pergi Dabung. Kita jumpa di scene akan datang. Okay, bye bye. Okay, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga, hari terakhir, dan kita akan kemas sekejap lagi. Kita sarapan dulu, minum kopi. Air yang kepala air semalam tu dah nampak macam kembali normal, slow tapi tak jernih lagi.
Banyak ni kena kemas, kena basuh dulu. Yang ni part paling malas lalu kemah lenteng. Sebelum balik kita basuh dulu dia punya ground sheet. Sebab berpasir semalam hujan. Kita jemur dulu di bawah matahari. Lepas tu kita nak basuh kemah utama. Jadi terima kasih yang mana menonton. Saya banyak skip video untuk kemah-kemah tu sebab ada orang datang sembang. Mantap, ada yang belanja kita orang makan, bagi ayam. Terima kasih kepada abang daripada Pasir Bekir tu. Okay, so 3 hari 2 malam dekat sini memang best. So tengok persekitaran dia ada bukit besar. Nanti kalau pagi memang dia berkabut. Tengok ni pun dah tahu dah. Okay, siapa nak datang boleh pergi Pasir Raja Campsite. Okay, Assalamualaikum.